Panduan pemilihan majikan bagi caruman lindung 24 jam oleh pekerja yang mempunyai lebih daripada satu majikan melalui portal Lindung Faedah Perkeso. Layari portal Lindung Faedah Perkeso melalui pautan lindungfaedah.perkeso.gov.my dan klik butang daftar sekarang untuk mendaftar sebagai pengguna baharu. Lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, email dan kata laluan. Setelah selesai, tandakan persetujuan pengguna dan klik daftar akaun. Semak email anda dan klik pautan pengaktifan yang diterima bagi mengesahkan akaun pengguna. Selepas pengaktifan berjaya, klik butang log masuk untuk mengakses portal. Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dan klik seterusnya. Muat naik gambar kad pengenalan bahagian hadapan dan belakang. Pastikan gambar yang dimuat naik jelas dan mudah dibaca. Ambil gambar swafoto dan pastikan wajah anda berada di tengah bulatan hijau untuk tujuan pengesahan identiti. Baca dan sahkan pengisytiharan yang dipaparkan. Tandakan pada ruangan yang disediakan. Setelah semua maklumat lengkap, klik butang hantar untuk melengkapkan pendaftaran pengguna. Pada halaman utama, klik menu pemilihan majikan untuk membuat pilihan majikan bagi tujuan potongan caruman skim lindung 24 jam. Senarai majikan akan dipaparkan. Pilih majikan yang berkaitan dengan menekan butang pilih. Semak pilihan anda dan klik butang hantar untuk mengesahkan pemilihan majikan. Sistem akan memaparkan mesej berjaya. Klik OK untuk meneruskan. Majikan yang telah dipilih akan dipaparkan dengan status dipilih. Tahniah, proses pemilihan majikan anda telah berjaya diselesaikan. Terima kasih kerana menggunakan portal Lindung Faedah Perkeso. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi talian khidmat pelanggan Perkeso di 1300 22 8000 atau emailkan ke perkeso@perkeso.gov.my. Dengan itu, lengkaplah proses pemilihan majikan anda untuk caruman lindung 24 jam.